di sini. Suara kita satu, biar dunia tahu cerita yang tak pernah dibincangkan. Dalam kebenaran, rasa takkan hilang. Hey, mari ikut serta. Ruang santai ini milik kita bersama. Di antara suara, kita berbagi cerita, mencari solusi di setiap lapis rasa. Hey, kami budak Klang. Hey, kami budak Klang. Hey, kami budak Klang. Alright, selamat datang ke the latest episode of Podcast Budak Klang. Podcast ini ditaja khas oleh Imtiaz KMU, rakan takaful anda. Alright, so Imtiaz takaful lah Nas. Imtiaz KMU. Okay, kita menawarkan plan critical illness paling murah dalam market. Okay, bawah RM100 dah boleh dapat RM100 sebulan lah. Harga mampu bilik lah. Harga mampu bilik. B40 lah, B40. Ini B40 punya plan tapi T20 pun boleh ambil. B40 punya plan, T20 punya coverage. Itu padu. Itu padu. So, kalau dia orang berminat macam mana? Tak habis lagi promo tu? Kalau dia orang berminat, kan, boleh layari social media Imtiaz KMU. Dah ada dekat Facebook, Instagram, dengan juga TikTok. Alright. Alright, so hari ni kita bersiaran kembali. Ya, bersiaran kembali. Baru kita. So, hari ni such a long day lah bagi kita. Such a long day such lah. a long day. Yes. Yes, member pun sampai Sasul-sasul lah ni. Sasul Baru lah. start dah sasul lah ni. Sebab kita tadi perjalanan kita Dari untuk Sunway kan. daripada Sunway Sampai ke sini. ke sini 2 jam kan. 2 jam. Aku cakap dengan Kurt tadi kan, kalau ikut timing sebenarnya kita dah boleh jamak lah. Tapi kalau ikut jarak kita tak boleh jamak lagi kan. 2 jam tu. Aku rasa kau memang selalu jamak. Aku semak betul lagi dengan jam tu. Memang semak. Dan tapi kita rush juga balik ke kita punya office sebab hari ni kita ada guest. Kita ada special guest. Kita ada special guest. So guest ni macam ni kita dah janji dengan dia lama. Ya. Dia menanti-nanti. Kita dah janji dengan dia. Lepas tu masa yang dijanjikan tu kita lagi penat daripada ni. Oh lagi. Alhamdulillah. Masa tu aku cakap tolong lah, janganlah mesej aku, janganlah call aku. Tiba-tiba dia kata on, mati lah. So akhirnya kita dapat bawa dia. Yes, betul. Dapat bawa dia ke studio Podcast Budak Klang. Right. Alright, so kita terus kenal lah kan kepada sahabat kita orang lah. Dia sahabat aku lama lah ni. Alright, so kita perkenalkan Alif Mazlan. Alright, so Alif, perjalanan tapi dia macam cepat tau sebab dia tak kata dia gerak. Ya, betul. Jalan dah clear tadi Boleh lah, dekat Setia Alam yang sangkut. Dekat Setia Alam, itu normal lah. Sebab kita rushing, kita pun takut guest kita sampai dulu dia. Ya, betul. Itu yang aku paling risau sekali tu. So Sihat Alif Sihat. Aku challenge lah tadi sebab handphone aku hang. Oh, so, dia tak waste lah. Aku guna insting. Insting tu yang mahal. Guna sisen. Tapi ni bukan first time aku datang sini kan. Tak lah, aku dah lama tak sampai. Rindu lah sini. Dah banyak kali datang tapi dah lama. Dah lama tak datang. Alright, so siapa yang tak kenali Alif kita dah pernah cerita sebelum ni. Salah satu juga pecahan daripada Imtiaz Consultancy. Ya. Salah satu agency manager juga di bawah payung Imtiaz Consultancy. So daripada Imtiaz Zain Najah. Yes, Imtiaz Zain Najah. Dia Imtiaz Zain Najah ni berada di KL, di Melaka, di Johor, di Ipoh dan di serata-rata lah. Antara paling banyak franchise lah. Serata-rata. Aku pun pening lah sejak dekat Ipoh border kan. Kalau kau pening, aku pun lagi pening. Sebab kita tahu Zain Najah JB. Tiba-tiba Alif cakap, okay, Zain Najah Ipoh, Zain Najah Melaka. So, mana satu kan kita nak follow ni kan. So tapi kita orang bawakan hari ni ialah champion ICANN Imtiaz Champion Award Night. Ini adalah champion agency manager. So hari ni memang kita bawa bukan calon-calon orang ni kan. So banyak kita nak cerita. Kita akan lock dia 2 episod. 2 episod, yes. Kalau sempat mungkin 4. Kita tengok tenaga yang ada. Tenaga yang ada. Jangan macam-macam. Sebab kalau korang buat sale, bukan buat insurans atau takaful lah. Kalau korang buat sale, banyak benda yang korang akan dapat hari ni lah, kan. Okay, so kalau kita penat kan,
Aku rasa Alif pun penat ke Alif kan? Betul. Sebab Okey lah. jet lag. Jet lag. Tak ada lah, lama dah lama. Balik aku touchdown hari Rabu. Rabu. Dah dekat Rabu. seminggu lah. Minggu lah. Cukup 6 hari lah. 6 hari 6 daripada hari. sini. So mana yang tak tahu, kita salah satu sebab kita saja je delaykan Alif ni. Nak tambah cerita Kita kan? nak tambah cerita. So Alif ni dia baru balik. Alif sangat semak Alif. Late. Alif dia baru balik daripada bercuti. Tapi dia bukan bercuti ke Podison ataupun Sabak Bernam. Ya. Dia pergi jauh ke negara Eropah. Dia baru pulang dari Istanbul. Eropah dengan Asia. Eropah Asia. Dia satu-satu negara Eropah dengan Asia lah. So dia adalah salah seorang qualifier Summit Convention AIA Berhad. Kan? So kira ini memang pencapaian travel yang paling gempak lah kalau ada kat AIA. So tak ramai orang yang achieve. So dia salah seorang yang achieve tahun ni, dan dia bukan je achieve tahun ni, dia tiap-tiap tahun dia achieve. Consistent qualifier lah. So apa cerita Istanbul? Boleh story-story sikit lah. Istanbul Weather dia. Dia cerita dulu. Weather ni sejuk kan. Tapi sana lagi sejuk lah. Imtiaz KMU ni sejuk lah. Tapi kat sana lagi sejuk. Berapa degree ya? Actually dia punya weather dah bulan 4 supposedly 17, 18 tau. Tapi tiba-tiba dia drop. So kita orang dapat ni yang first yang macam kita orang macam tak prepare dia orang bagi lambat inform. Masa tu belum fly lagi. Dah nak fly. So dia kata mungkin drop weather. So perubahan cuaca mendadak. So kita orang pun tak estimate lah kan. Tapi saya dah prepare lah. Sebab dah pernah pergi Istanbul. This is my second time Istanbul. Yang first tu dengan Wan Zaini, bos belanja. Bos belanja. Lepas tu ni second time. So masa sampai tu sejuk dia bawah 5. Bawah 5 Ni yang baru ni lah? Yang baru ni. Tapi 2 hari je yang teruk. So masuk hari ketiga birthday dah pergi balik 15, 16, 17. So dia sebenarnya best lah. Kalau 17, 18, 16 tu just nice lah. Just nice lah. Tapi masa bawah 10, 5 tu teruk lah. Memang kesian lah orang yang tak bawa heat tech kan, yang tak prepare, memang kesian. Macam Adam kan, teruk. Dia first time ke negara sejuk ke macam mana? Tak, dia second. Dia pernah pergi Paris dia pergi. Oh ya, betul. Last year. Betul. So kali ni dapat pergi dengan dia kan. Tapi tak apa, Adham kulit dia tebal. Tak, aduh. Aku tengok dia dah jalan macam penguin. Tapi ada tengok juga, aku perasan story Alif. Supposedly ada satu pagi tu kau kata kau nak berjogging Kau nak jogging. Tapi tak boleh pergi sebab terlampau sejuk terlampau sejuk. Jogging juga lah, tapi memang balik cepat lah. Tu aku punya rutin lah. Kalau pergi travel, memang aku bawa running gear, memang aku akan sama lah. Okey ke? Kalau aku pun macam tu juga. Betul ke? Mungkin aku, yang bawa tu je aku cakap sama. Aktiviti dia tak lagi. Tapi memang okey malam kan. Kalau aku kan malam hari sebelum okey nak join. Esok aku seorang je lah kan. Kau percaya. So total kau berapa hari? 4 6 hari tapi 4 malam lah. 6 hari 4 malam. Tapi sebelum tu lah, 11 jam kan. nak tanya lah, kita orang memang tahulah macam mana kau lepas pergi ke sana. Cuba kau cerita sikit kat diorang ni kan. Okey. Macam mana kau boleh dapat pergi Istanbul? Okey. Istanbul ni dia nak lepas aku guna direct team. Direct team lah. Dia ada personal Group sale dengan lah, group sale. Group sale. So group sale ni nak kena buat lebih kurang 1.8 juta. So tahun lepas buat 2.2. New business. New business. Dan summit ni aku dapat summit ni bila naik manager. Bila naik manager summit. Tapi sebelum tu semua star convention. Bila live planner star convention je. And then from the group sale tu lah dapat lepas. Dan one of seorang lagi yang lepas is Adam lah. Dia buat Supreme MDRT. Tapi dia ada personal kan? Dia ada personal. Dia buat almost 500. 500. Ada orang tanya 1.8 lah, 2.2 million lah. Lepas tu personal save 500,000 lah. Susah ke? Banyak sangat ke tu? Sebenarnya tak susah. Kalau kita buat kerja.
Kalau kita buat kerja. So nak buat tu kalau in a group sale ni kita kena recruit lah. So bila kita recruit dan kita kena tahu siapa kita punya player, fighter yang contribute to the team, yang boleh bergerakkan tim kau lah. Dan untuk capai summit convention ni bukanlah susah. Means kita as a manager ni kita kena buat apa yang perlu kita buat. So which is sebab ada setengah orang mungkin ada yang orang kata duduk goyang kaki jadi manager ni best. Best je. Kalau sekali-sekala goyang kaki tu best lah. Tapi kebanyakan masanya. Aduh. Right. So Alip dia dah masuk sikit pasal dia punya ni kan. Itu kita simpan. Segala tips segala tu kita simpan untuk next. Okay Alip, kita nak cerita pasal Istanbul tu. Okay. 6 hari. Ceritakan apa aktiviti yang kau buat di sana yang kau tak ceritakan lagi kat orang lain. Yang eksklusif kat sana. Yang orang lain yang pergi dengan kau pun tak tahu apa kau buat. So apa kau pergi tu memang segala aktiviti semua dah disusun oleh semua sponsored by AIA. kan? Okay, kenapa kenapa aku nak join industri ni lah? Sebab travel free. Okay, travel free, lepas tu dia 5-star treatment ke? Kan? Betul tak Anas? 5-star treatment. Okay, bila orang tanya saya kan, 5-star treatment ni macam mana kan? Okay, ada lah sebelum ni orang kata, Lip, alah aku tak join industri ni pun aku boleh travel. Betul. Semua orang boleh Tapi travel. makan, tempat tinggal, hotel, semua 5-star punya. Yalah. Dia lebih kurang macam ni kau nak tahu, macam Presiden China hari tu datang Malaysia, dia orang ni bila pergi travel bawah sikit je. Kalau Presiden China tu 7 star, 7 star. ni 5 star lah. Dia orang bezanya bila dia orang bergerak tu jalan tak tutup lah. Selain daripada tu, selain daripada tu makan, orang senang cakap makan minum berak tanggung. Makan minum berak cangkung kan. Semua ditanggung. So memang kita tahulah kalau join trip every company memang treatment dia 5 star. So apa yang paling best kali yang kau buat kat sana? Ataupun tempat yang kau pergi kat sana untuk Istanbul lah kita cerita. Yang baru kau balik. Kali ni kan, first kali saya suka Istanbul. Sebab Istanbul ni, saya pun AIA tak pernah Istanbul ni. Oh tak pernah saya tak pernah. Sebab dan maybe ada tapi dah lama. Mungkin aku. Dan Istanbul ni Muslim country. So kau nak makan senang. Makan lah pergaulan pun senang lah. Dan pergaulan Arab adalah macam kat komuniti Islam tu banyak lah. Dia satu tempat penuh dengan sejarah. Sejarah kita punya tamadun Islam. So tu yang paling best lah. So kalau orang tanya aku which country tempat yang nak pergi kan, lepas kau pergi Mekah, Madinah, negara yang patut kau pergi lawat Istanbul, Turki. Sebab dia ada benua Asia dengan benua Eropah. Kadang-kadang kau rasa kau macam dengan orang Arab, tiba macam tu kau rasa kau macam dengan orang putih. Betul. Kan? Tapi sebab yalah, Turki sebenarnya apa? Eropah ke Asia ni dia orang? Dia memang dua lah. Dia separuh kat Asia, separuh kat... Tapi kenapa bola dia masuk Eropah? Kenapa bola dia masuk Eropah? Sebab dia pilih Eropah. Betul. Kalau dia masuk Asia dia boleh juara aku rasa. Itu okey lagi, dia separuh Eropah, separuh ni. Australia tu 100% Oceania. Naturalisasi. So apa trip yang kau rasa kali ni memang kau takkan lupakan ataupun tempat yang kau pergi ke? Hagia Sophia. Hagia Sophia itu kalau tempat yang menarik lah. Sebab Hagia Sophia ni kita tahu kan sejarah dia daripada church, lepas tu dia jadi museum, lepas tu dia jadi mosque kan. Betul tak? So dia dah lama tau. So dia lagi lama daripada Blue Mosque tu. Dia lagi lama daripada Blue Mosque kan. So kau macam serius lah, pembinaan ni tahun 534 Masihi. Lama sangat dah. So dia punya perjalanan tu kau boleh nampak betapa hebatnya lah kita punya tamadun Islam dekat Osmaniyah tu. And then makan dia
bukan taste kita lah, tak tahulah kan. Tapi kalau macam curd aku rasa okey kot. Kek bagi je. Jangan udang. Aku suka makan Istanbul. Oh ya. Kek kau bagi apa Aku murung lah. Aku murung. Dengan nasi ada rempah dia. Tapi dia makan lebih kurang. Makan lebih Tak, kurang. dia orang Arab, kalau Arab lagi best lah curd. Tapi bagi aku macam dia Europe kan, so dia tasteless sikit. So kau kena letak sendiri. Yalah, itulah. Kau ingat tak kita ada jumpa seorang Turki dekat masa kita buka puasa kat Windham tu. Okey, ya. Yes, memang dia kata makanan Malaysia ni terlampau banyak rasa. Dia kata bila kat tempat dia tak macam ni. Dekat Malaysia ni makanan banyak rasa. So Lepas logik. tu yang best ni lah Subway. Nusrat. Kau pergi. EA bawa. EA sponsor. Aku yang Dia sampai Dia tak ada lah, patung dia ada kan. sampai story yang dekat situ yang aku skip Tak pasal. Tu memang best kan. Dia orang Turki tapi sekarang ni dia dekat Dubai. Dia duduk Dubai. Dia memang banyak yang kat Dubai. Kau pergi ke kedai dia. Yes, EIA treat. So sedap betul. Sedap tak? dan memang mahal lah tempat. Tapi kau pernah makan kan kat Nusrat tu kan sebelum ni tahun 2022 Tapi bos kedai bawa. yang sama ke apa? Kedai yang sama. Kedai yang sama. Kedai yang sama. So Aku yang tak ada rezeki lagi lah makan Nusrat Subway tu. kau dah pergi kan Istanbul? Aku tak pernah makan lagi kedai tu. Tapi Istanbul Dekat tahun mana-mana bila- negara? tahun bila kau pergi? Aku pergi Istanbul lama. Lama dah. Masa tu ya, The Turki tak frequent merdeka traveller lagi. kan. 2000. Ke ni lagi lah travel lagi banyak kan. 2008. Tapi currency dia orang okey tak sekarang ni? Sebab hari tu Dia kita tahu- drop Drop, 100 lira 1000 lira 120 ringgit kita. 100 lira 12 ringgit lah. Tapi tak Cuma adalah teruk sangat lebih sebenarnya. dia drop. Lebih kurang bat je. Betul. But kau macam rindu Thailand. Baik ke Malaysia macam tu. 100 bat 13 ringgit. Dia 100 lira tadi. 100 lira 12 ringgit. Lebih kurang. Tapi lifestyle orang tinggi. Okey. So mahal lah sebenarnya. Mahal bagi aku mahal lah. Makan RM10 kan. Tapi EIA lagi satu kan, best. Trip dengan EIA ni, dia akan bagi duit belanja. Aku ada lagi euro, aku tak guna lagi. Dia bagi euro. EIA bagi. Oh, dia bagi euro. EIA Apa bagi dia euro. Tak Kalau beli convert lira tak silap aku dalam 400 kot. 300-400 kat. Oh, dia suruh kau tukar kat sana lah sendiri kot. Ya. Dia pun tak dapat stok kot. Dia tukar kan. Sebab ada hari yang kita kena makan sendiri. Okay. Tapi EIA bagi duit belanja untuk part makan. Sebab memang fully sponsored. Dia sponsor. And then summit ni lagi satu dinner eksklusif untuk apa meraihkan celebration dinner yang tu best. Buat dekat mana dia buat? Dia dekat Dalam hall Istanbul ke? je, dalam hall. Dalam hall ke tepi No, pantai dalam tu hall. kan? Lepas tu naik cruise lah. Cruise Bosphorus tu kan. Bosphorus. Total berapa punya. orang ni yang trip Qualifier EIA. qualifier AI? Oh ramai. Ramai lah. Ratus Ramai. ramai. Tapi sebenarnya nak ikut ratus tu tak ramai pun. Tak Kalau ramai kita lah. tengok Agency Force AIA ni kan. Dia dalam memang. berapa persen lah ke? Dalam 3-4%. 3-4%. Less than 5% yang qualify ke Istanbul punya trip kali ni. So Alip salah seorang qualifier yang dah terbangkan ke Istanbul tu lah. So aku nak tanya pasal Istanbul juga. Aku nak tanya pasal muka-muka awet-awet dia kat sana tu. Awak kat sana. Betul. Aduh, kau ni. Tanya je. Oh, tanya je kan. Bukan tanya try ke cantik tak. lah kan. Lelaki dia handsome. Ya, betul. Betul. Aku Dia- yang satu yang aku terkejut masa aku pergi Istanbul, perempuan dia macam aku tak pernah tengok lawa dia. Kan? Oh, lawa gila. Lepas tu yang aku pelik, aku pun boleh cakap lelaki dia handsome. Yes. Aku yang lelaki ni, tengok lelaki dia, aku cakap handsome dia. Sebab dia campur Tak ada campur mix kan. Mix. Europe dengan Asian kan. Alright, so Lip, macam kau cakap tadi, kau once kau dah di level manager, kau dah start dapat ke summit kan. Tapi sebelum tu kau pun antara consistent convention qualifier, mana Star convention lah. convention qualifier selalu dapat travel tu. Berapa banyak kau dah sepanjang kau Itulah. mengabdikan diri di AIA ni kan? Ni tahun ke-11. Alright. Tahun ke-11 2014. 2014. So banyak every year. Every year. Tapi Tapi agensi bukan lain sekali satu kan? tak. Agensi punya trip lain. Hmm. Kan Imtiaz kita ada trip sendiri.
Wan Zaini kan, kita as exco memang buat. So AIA masa kita dinner pun overseas. dinner pun overseas tahun lepas je, tahun ni tak kan. Banyak every year. Contest lagi apa semua. Short contest pada AIA. Berapa negara yang kau dah pergi? Banyak lagi, lebih 10. Lebih 10 belah. Banyak 10 kan. Banyak. So itu one off lah sebab aku nak join industri ni kan. Travel free, siapa tak nak? Betul, travel free. Kadang-kadang ada orang yang ada duit. Yes. Ada orang ada duit, dia boleh pergi travel yang macam kita, dia nak 5 star macam kita, dia ada duit. Tapi sebenarnya dia tak ada masa pun. Sebenarnya dia tak ada masa. Sebab tu lah, kalau kat sini masa tu akan boleh diadakan lah. Tapi kalau kita tak ada kan masa tu, dia busy lah kita kan. So, mana negara yang kau paling suka antara yang kau dah pergi? Apa yang antara yang kau dah pergi Cuba kau Istanbul, Amsterdam. Kita start Asia Tenggara dulu lah. Asia Tenggara dulu. Asia Tenggara, Indon banyak lah. Bali lah, Jakarta, Bandung. Jogja akan pergi. Jogja ni. Kau dah pergi belum? Jogja belum. Jogja belum. Next Thailand, Bangkok, Vietnam, lagi Hong Kong, China. Tu dah. China kau pergi mana? Japan pun dah pernah pergi. Hokkaido. Hokkaido. Seoul, Korea. Apa lagi banyak lah. Lepas tu Asia lain Dubai lah Dubai. Yes, Dubai. Dubai tu yang aku ingat tu, yang sempat pergi dengan aku lah tu. Kat IAA ada qualify juga Mekah punya ni, tapi kita kena pilih. Masa tu aku pilih Amsterdam sebab aku dah Mekah ni pergi sendiri. Kat Amsterdam kau dah pernah pergi lah. Dah Amsterdam dah. Dan masa tak berrezeki banyak pergi trip summit ni sebab kita ni COVID. Okey. 2020. Apa yang ada satu tempat Prague. Ni aku ingat Prague, lepas tu Amsterdam lah. Amsterdam tapi dia ulang balik. Amsterdam ulang tahun 2022 dia ulang balik. Tu dua aku qualify tu. Betul. So tahun depan kan? Lepas juga kan. So kita cash in you. Kalau kita tak dapat pergi, kita dapat duit tau. Trip tu kan. Masa tu Amsterdam apa? 10 Amsterdam pergi. Yang first time tu. Yang first time dapat 10 lah. 10 kan. 10,000. Amsterdam 10. Ya, AIA bagi balik kan. Lepas tu Prague pun 10. Tokyo pun dah 5 dia bayar masa tu. Tokyo memang macam tu lah. Betul. Tokyo 5. Kau ya 5,000 kan Tokyo kan. Tapi aku pergi travel lah, tapi tak pergi Tokyo lah, pergi Phuket. Banyak lah, best lah. Tahu lah siapa kata industri tu best. Mana negara yang kau rasa memang sangat macam antara yang kau sebut tadi, mana? Hokkaido. Kenapa? Hokkaido sebab Jepun kan. So Jepun ni dia sangat bersih lah. Betul. Sangat bersih. Dan Hokkaido dia town, bandar besar, tapi dia tak hektik sangat. Contoh macam kita JB lah, KL JB kan, tapi JB dia tak hektik sangat kan, macam tu lah. Tapi aku rasa JB sekarang pun dah dah teruk lah kan. Cuma macam tu lah, dia Hokkaido, lepas tu dia utara kau boleh tengok Jepun. Kalau sekarang ni JB memang hektik lah. Kalau sekarang ni compare macam Kuantan lah kot. Dia macam peaceful sikit lah. Ini Shah-Alam lah. Shah-Alam Bandar Raya kot. Shah-Alam apa benda. Sunway sini 2 jam. Itu Jepun best lah Jepun. Dah pergi ke? Hokkaido tu aku pergi. Kan yes, kita pergi. Aku pergi sebab aku masa tu tak lepas star sebenarnya, aku lepas Summit. Tapi star tu aku beli sebab ejen kesayangan aku lepas. Iyalah. Ejen kesayangan Alah, ini pun pandai-pandai lah kau nak ini. Dia lepas, so kita pergilah kan. Amsterdam baik tak? Amsterdam lagi baik. Aku rasa Amsterdam kau mesti suka je. Mesti mau Amsterdam tu kan. Aduh, aku kat Amsterdam tu hari-hari aku ingat kau Nas. Ya ke? Tak hari-hari masa kau beritahu aku batuk. Rindu aku ni. Amsterdam masa tu, aku just tanya sikit lah. Amsterdam memang kau duduk dekat town tu ke?
yang dekat yang ada yang main, dia punya main kereta api punya station tu? Dekat area situ ke ataupun kau pergi outskirts sikit? Outskirts sikit. Amsterdam punya trip pun nice lah. Best. Naik basikal Naik basikal kan. Amsterdam memang banyak basikal kan. Aku sampai Amsterdam. Dan rupanya kan Amsterdam tu dia punya geographical dia bawah laut tau. Dia rendah. Laut lagi tinggi pada dia. Ish, cakap ini betul ke ni kan? Dia explain lah. Best bila kita pergi tempat-tempat luar ni, aku suka dengar dia punya orang cerita kan. Dia akan cerita tour guide kan. Kenapa kincir angin kan, kenapa kincir angin dia AIA bawa. AIA dia akan bawa tempat-tempat yang memang nak pergi tu mahal, tapi kita dapat free. Benda tu lah yang kalau kita nak spend duit sendiri, kalau makan pun Michelin star restaurant. Michelin, yes. Michelin star. Memang dia nak ambil Michelin je lah. Sebab kalau ada yang tak tahu, Michelin star ni kalau nak booking at least 3 bulan awal. Aku pernah pergi trip, aku cerita sikit lah, Sri Lanka, Colombo. Satu restoran tu, Michelin star restaurant, nak book dekat situ setahun awal. Ya. Makan situ. Ministry of Crab nama kedai tu, Colombo. So aku cakap, gila babi lah. Lagi satu. Okey, kalau kita pergi trip dengan AIA ni, patutnya kau kena beratur. Tapi eksklusif kita akan dapat priority. Fast lane. Itu the best part lah, kalau kita pergi dengan AIA. Sebab kalau tak, tempat-tempat yang orang pergi tu memang penuh lah kot. Memang ramai. Philip, sepanjang kau travel lah, kau cakap kau dah pergi semua negara, dan kita tahu semua negara yang kau pergi ni bukannya fluent sangat pun dia punya bahasa English kan. Dia punya percakapan tu. Ada tak insiden yang bila kau nak try berkomunikasi, sebab yelah kadang-kadang nak ke sana, nak ke sini, kita free easy kan, yang rasa dia bagi instruction salah ke, kau tak faham dia cakap ke, ada tak? Sebab bila travel ni aku rasa itu antara masalah juga kadang-kadang kan. Betul. Tapi kadang pakai apa? Google Translate. So settle lah sekarang kan. Senang lah. Kalau dulu susah. Sebab aku ingat aku last pergi ke Thailand, pusing phone satu kali je, semua benda dah bertukar, jadi sesat kita orang. Senang suruh jadi bahasa Thailand tau. Aku cakap macam mana kan, ada ingat lah sekali jalan tu. So problem juga kat situ. Tapi kalau bawa orang yang tak tahu semua benda kan, kau kena guide, aku dengan Adam lah. Ya Allah. Tapi aku rasa Kurt pun pernah cakap, sebelum ni kita dah jemput Ari pun dia pernah cakap, sebenarnya bila pergi trip dengan AIA ni, Ari pun ada share dia punya experience pergi trip dengan AIA. Antara sebabnya bukan sebab tempat yang kita pergi tu ialah memang best kan, Istanbul ke apa semua. Tapi kita dengan orang yang kita pergi tu. Betul. Itu yang sebenarnya jadi best lah, lagi best itu. Betul. Bila dengan orang yang betul-betul memang kawan-kawan kita, geng-geng kita, kau pergi PD sama-sama pun kau rasa happy. Yes. Apatah lagi betul. Itu aku setuju. Sebab ada je macam yang kurang kan, macam okey ni macam tak kena lah kan. Tapi sebab orang yang pergi dengan kita tu best-best. So suasana jadi best lah. Masa pergi Hokkaido kau pergi onsen tak? Aduh. Aku tak nak pergi tapi dia ajak aku. Aku ingat lagi. Aku rasa siapa ajak kita. Aku nak buat disclaimer sikit kat sini. Aku memang pergi onsen, tapi pada masa tu aku bersama kawan aku nak naik bilik, tapi dekat lobi aku jumpa dia. Aku Ustaz nak. Ustaz pindah Mak Dom. Ustaz yang nak pergi onsen. Jom lalik kan. Lepas tu ejen masa tu ramai pergi. Jangan qualify. Masa tu kita Izrin. 1 bas ke 2 bas Imtiaz saja. 2 bas. Tak silap. Yang 2 bas tu Perth. Perth. Aku rasa yang tu 1 bas full. Hokkaido 1 bas. 1 bas full kita saja. 1 bas full. Okay, sama cerita onsen tadi. So aku memang tak tahu apa-apa lah onsen ni kan. Tapi bila dah pergi bukan dia cakap dalam bas. Tak tahu. Aku pun tak tahu kan. Cakap onsen kan. Tapi alah, try je lah kan. Sebab bukan ni. Tapi it's a really great experience. Oh ya kan. Siapa yang pergi ke
apa ni Japan, tapi tak Japan tak semua tempat ada. Hokkaido saja ada. Tu original onsen. Sebab Hokkaido Hokkaido ni dia memang tempat batu-batu. Batu-batu apa panas semua tau. Panas. Kalau macam kat Tokyo ke apa dia orang buat untuk jadikan tempat tu panas kan. So kat onsen Hokkaido ni dia memang daripada natural. Itu yang best lah. Tu kuaci lah semua. Ada orang lain ke dalam tu? Ke korang saja? Tapi kita je kan? Adalah orang Jepun. Adalah orang Jepun tu yang membuatkan level confidence aku naik. Kan? Oh, dia lagi kuaci. Kau bayang kan? Kurt, dia okey je kan? Lepas tu macam ni, itu yang meningkatkan confidence level aku. Aku tak ada belah. Towel dia bagi morning, apa tahu good morning good morning tu lagi besar tak? Good morning tu bahagi 3. Kalau tuala good morning kita yang biasa tu. Saya cakap macam mana lah. Sebab diorang budget everyone sama macam diorang. Size tu je lah dia. Bayangkan. Dia sebab dia jaga kebersihan. Dia tak boleh nak pakai baju kat dalam tu. So kita kena mandi dulu. Kena mandi dulu apa semua. Tapi experience lah. Kat Malaysia tak tentu lagi dapat. Dan ya tak apalah sekali kita bercuti kan. Bercuti bersama-sama dengan kawan-kawan macam tu kan. Dekat bila kita travel baru kita tahu perangai seorang kau tahu tak? Aku baru tahu perangai dia. Menghasut aku. Aku ustaz lah kan. Aku masa tu sebenarnya aku nak try tapi tak nak try lah. Tapi bila balik daripada kita orang jalan-jalan tu, balik daripada situ, jumpa dia kat lobi. Dia bersama beberapa ramai kita tahu kan. Apa dia dah sebut dah? Ustaz Bidaus tadi. Satu bilik kan bro. Tapi ramai masa tu. Ramai lah. So dia orang ni nak pergi tak nak kan masa tu kan. Lepas tu aku cakap apa? Kita kalau balong on tu on. Ni balong. Dia Shanas masuk. Shanas masuk. Semua masuk. So kita follow kan. So itulah macam cakap tadi. Mungkin ada intizin yang tengok juga podcast ni ataupun orang luar. Mungkin korang cakap atau yang lah maybe intizin cakap manager-manager ni kadang-kadang kita tengok AM ke in fact kita punya founder kan straight dalam meeting masa kerja straight. Kalau korang nak tahu perangai dia orang yang sebenarnya macam Kurt dia selalu juga tunjuk perangai dia. Tapi yang lain-lain juga nak tengok, kau kena pergi travel. Time tu lah pandai-pandai lah nanti kau, kan? Kau pula rasa nak jadi manager masa tu. Susah betul aku nak jaga budak-budak ni punya perangai. So tapi happy lah. Macam dia orang cakap tadi, bila travel bersama dengan lagi-lagi bila macam Alik dia travel dengan dia punya agent dia. Memang dia yang latih agent tu. So sama-sama dia orang merasa lah best tu, lah kan? best. So itu yang membuatkan best. Okay, next Lek. Next ni nak pergi Jogja lah lagi 2 minggu kan. Lagi 2 minggu Jogja 2 bulan 2 bulan 5. Kontes imtiaz aku yakin kau akan shock kat sana. Sebab aku dah deal semua dah. Dah deal semua aku dah deal dah. Itulah, ada aset kat sana. So kau memang akan happy gila. Aku rasa lah, tapi tak tahu ada cerita balik. Sebab event, kalau event ni semua undercut dan belong. Sebab dulu kita pernah buat trip Bali. Imtiaz Bali. Imtiaz Bali. Drafting semua. Memang kita ambil travel yang sama. Travel yang sama. Okay, so standby baju basah, standby baju kotor. Itu je aku cakap. Okay. Medal ada kali ni. Medal tak ada. Medal tak ada. Shanghai pergi? Shanghai tak pergi. So mana lagi tempat yang kau wishlist wishlist kau? Yang kau dah pergi tu kita tolak lah. Ramai orang cakap Mekah, Madinah kau dah pergi lah. Aku nak pergi. Dia dah pergi dah pun. Tak apa. Rusia kan. Rusia lah. Tak oi. Kan. Okay, Rusia kenapa? France Rusia kenapa? Rusia bahaya ni. Tahu aku nak. Rusia Ukraine perang. Dia belah-belah sana. Kau dah pernah pergi ke? Rusia aku tak pernah sampai. Aku pernah dulu ada satu kontes Rusia Saint Petersburg apa. Tapi aku tak sure masa tu qualifier dia tak ramai ke macam mana, aku tak ingat. Lepas tu Afrika Selatan. Afrika Selatan. AI pernah buat. Kan. Tapi lama tu. Lama. Aku rasa masa tu 2015. kau baru masuk. 2015.
Itu summit. Aku pun tak qualified masa tu. Masa summit tu. Aku baru join. Aku masa tu star. Brazil lah kan. Brazil. Brazil, Argentina ni aku pernah cakap dekat bos kita WZ kan. Bila tapi susah lah. Company insurans memang susah nak bawa. Kenapa Faktor keselamatan. Yalah kan nak bawa. Sebab dia kapasiti besar kan. Kita nak bawa delegasi AI ni ramai. Itu safety pun kita tak sure. Sebab kalau kita tengok dulu cerita Fast and Furious yang kat Brazil tu, turistas kat celah-celah bangunan bunuh kerja orang, bunuh-bunuh kan, bahaya. Oh, tapi baru ni ada kan, kesian one of agent dekat Istanbul kena apa? Oh, kenapa? Dia dapat mesej daripada kredit kad dia kena swipe 20,000. Allah. Baru-baru ni. Dekat Istanbul. Dia sebelum tu dia swipe lah maksudnya. Tak. Dia sedar tiba dia tak swipe pun. Tapi sekarang ni memang ada taktik terbaru. Walaupun benda tu dalam dompet kau, dia hanya pegang phone. Oh tak, ini tak. Bila dia check, beg LV dia koyak. Kredit kad tu memang tak ada kat dia. Tak ada kat dia. Masa tu kesian lah kan. LV pun koyak LV pun koyak memang. Kalau kau tahu beg apa pun koyak. Mungkin dia letak belah belakang, mungkin tak belakang ke kan. Poket lah. Poket lah. Laki lah perempuan. Laki. Ini yang aku nak cakap. Kalau kau pergi Europe, kau pakai jaket macam ni, beg mesti dalam jaket. Yes. Kau janganlah nak style sangat. Nak style masa ambil gambar sekejap je. Kan? Betul. Sebab aku dah banyak pergi Europe lah kan. Aku banyak pergi Europe dan aku pernah tengok depan mata aku orang buat. Orang buat dekat orang lain lah. Tapi depan mata aku, kau pakai jaket macam ni, kau letaklah kat dalam. Memang kena macam tu. Europe paling kuat lah. Europe paling teruk lah. Safety memang kau kena tahu lah. Sebab dekat Europe banyak imigran. Yes. Dia banyak imigran yang dah daripada mana-mana kan. Daripada Afrika lah. Kebanyakannya Afrika lah. So diorang ni memang buat macam ni. Dan aku pernah tengok live depan mata aku benda ni jadi. So aku nampak, aku jumpa dekat in fact, aku rasa baru-baru ni ke this year ke last year, kita punya founder pun ada cerita, Satya kawan kita Satya pun kena juga. Dekat Venice. Tak silap aku tak sure, tak ingat kat mana. Yes, dia betul. Pergi ke mana? Dia kena. Sebab kalau kena susah, sebab masa dulu ada satu trip ke tak jauh pun masa tu, ke Thailand ke China satu beg hilang. Lepas tu pasport dalam beg. So memang bukanlah boleh lah, benda tu boleh settle tapi renyah. Renyah. Dia kena copet tak apa, jangan benda tu tertinggal dalam kapal terbang. Aku punya ejen tu kat mana? Dubai. Si Azri. Aduh lai. Dia turun-turun je kan. Betul cakap. Bang, saya punya dia pakai sling tu. Kan. Boleh tertinggal dalam, dah sampai Dubai lah tu. So dia tak ada apa-apa. Dah sampai Dubai ke masa tu nak balik Dah sampai Dubai. Jadi baru sampai. So waktu dia kat Dubai tu memang tapi pasport ada pasport dia ada. Oh kejap dia tertinggal bag dia dalam flight. Dalam flight. Confirm dia tertinggal confirm. Dia tapi tak dapat balik. Tak dapat balik, lambat dia after 2 months tu. Tapi bag je dapat kan? Bag je dapat. Duit semua tak ada dah. Kan. Dapat bag saja. Betul dia cakap kat aku balik sebab aku tak sure lah kalau ikut prosedur aku rasa memang betul lah. Syarikat tu kena simpan. Maybe ada orang dah jumpa dulu kot. Yes. Tapi dia jumpa kat mana tak tahu. Tak tahu. Dah sampai Dubai. Sian tengok dia kan. Benda nak jadi itulah. Sebelum kita saya cakap bila nak pergi travel ni banyak benda kita kena consider. Lagi-lagi kalau nak pergi overseas lah. Luar negara, preparation, safety. Aku tak pernah lagi sampai ke belah-belah Europe sana. Tapi based on Kurt dan semua yang lain-lain cerita, nak pergi Europe ni lagi takut daripada nak pergi Thailand. Aku rasa pergi Thailand lagi selamat aku rasa. Thailand memang selamat sangat. Thailand one of country yang selamat. Letak dompet kat mana-mana pun aku tak risau. Sebab kalau Europe kalau nak selamat mana ke? Switzerland? Yes. Switzerland okey sikit. Switzerland betul. Jerman pun banyak imigran. Itali confirm Itali depan banyak. mata aku. Itali, Paris depan mata aku. Tak banyak tak banyak Amsterdam okey aku rasa. Betul. Amsterdam pun kita rasa bila kita jalan Amsterdam okey, tapi sebab Amsterdam ni memang terlalu banyak turis. Betul. Alright, so itu experience daripada AM Alif. Dia dah share
sikit je lah daripada apa yang dia pernah pergi travel sepanjang dia berada dengan AIA. So dia cakap tadi, dia sebenarnya dia bawa balik daripada Istanbul. So, dah Istanbul pun dah macam-macam dia cerita. So, tapi kita mesti nak tahu betul-betul macam mana dia buat benda ni. Macam mana dia develop. Kita sekarang ni pusing tau. Sepatutnya kita cerita yang pahit-pahit dulu. Tapi kita bagi yang manis-manis dulu. Yang pahit-pahit, benda segar kan, benda tengah segar. Tengah segar kita share dulu. So, macam mana dia buat benda ni semua? Macam mana dia capai? Daripada mana dia mula? Kita nak simpan dia, kita nak share dalam kita punya next episode. So, korang kena tengok next episode. Okay, so kepada korang yang dah tengok episod ni di YouTube ke ataupun di mana-mana ataupun korang dah dengar di Spotify ke, okay, terima kasih kita orang ucapkan. Pada yang belum subscribe, subscribe sekarang juga sebab subscribe itu percuma. Alright, so kita jumpa lagi untuk next episode. Kita simpan Alip, belum goodbye lagi. Belum. Alright, so kita jumpa next. Ciao. Hey, kami budak Klang. Hey, kami budak Klang.